Kalau korang pernah makan crab rangoon, korang kena cuba pula buat popiah beef rangoon ni. Luar dia rangup, dalam pula creamy cheesy, inti pula penuh dengan daging. Nanti bolehlah korang buat untuk berbuka ataupun more nanti. Jom kita masak. Dalam kuali nanti korang masukkan 400 gram daging kisar dan juga 4 ulah bawang putih yang telah dicincang. And then korang sambung masak sampailah daging ni kering. Bila dah siap tu, kita nak biarkan daging ni sejuk dulu. Dan untuk cream cheese pula, ID gunakan daripada The Laughing Cow. Cream cheese ni bukan setakat guna untuk memasak je. Korang nak makan untuk snacking ataupun untuk sahur pun boleh. Nanti korang ambil lah roti ke kurma ataupun biskut, and then korang makan dengan cream cheese ni. Serius sedap dan mengenyangkan. Lagi cheesy, lagi puas. Dah siap tambahkan cream cheese. Kemudian kita nak tambahkan irisan daun bawang. Tambahkan sedikit minyak bijan dan juga mayonis. Dan last sekali tambahkan sedikit lada putih. Kemudian korang gaulkan semua bahan ni sampai semuanya sebati. Next, korang ambilkan kulit popiah dan letakkan inti yang kita buat tadi. Kemudian korang balutkan kulit popiah ni macam biasa. Hujung tu nanti korang basahkan dengan sedikit air. Bila dah siap membalut tu, bolehlah kita gorengkan ke dalam minyak yang panas. Gorengkan guna api yang sederhana je. Bila dah golden crispy macam ni, boleh korang angkat dan toskan minyaknya. Kemudian siap dah kita punya popiah beef rangoon kita hari ni. Selamat berbuka dan selamat menjamu selera.